Kalau Kak tak mau layang dan kau jauh dari aku lepas ni, aku reda je lah Kak. Arif. Hah? Kak Syuhada. Bak apa muka monyok je tu ha? Dok macam kala. Kak kan tahu hari ni Kang kenapa jadi ke saya. Ha? Hok ni? Hok Kak pergi punang ke? Ke hok kena di luar kelas tadi? Tengok. Dia tahu juga. Semua tu lah Kak. Benda lagi. Bak apa? Arif malu ke? Ya Kak. Siapa dia malu kok kalau kena gitu depan orang ramai pula. Malu? Dok kan bos sekali tu kok kena denda depan orang ramai. Arif kena panggil masa tu punang oh. Jarang lah kalau cikgu nak buat gitu. Aku reda je lah Kak kalau mu tahu aku ni gana. Saya ni budak nakal Kak. Gitu lah lebih kurang. Doh, Arif jadi jining. Ada masalah keluarga ke? Ngemok ni ayah Arif. Tak dok Kak. Betul ke dok Ning? Doh, berapa hari boleh jadi nakal gini? Mesti ada sebab je dok. Dok kan memang hari tegur jadi gini. Saya rasa mungkin sebab ngikut saya sayang rasanya Kak. Oh. Arif. Macam kat kabur tamai tu lah. Anggaplah apa hokak nak kabur Ning. Nasihat ke adik sendiri deh. Arif. Janganlah dia ikut sangat ke sayang. Bukan semua sayang tu ada buat benda molek. Kita ada akal Arif. Boleh fikir baik dengan buruk. Kalau kawan Arif buat benda salah, kita dok semestinya kena ikut. Jangan bazir masa. Buat benda yang kita sendiri tahu salah. Kalau Arif buat juga sebab ikut kena sayang, orang nak salah ke kawan tu dah. Orang salah ke Arif sebab Arif hok buat benda salah tu. Jadi Arif lah hok kena tanggung akibat lepas tu. Macam hok Arif sendiri hari ni lah. Ada kawan hok Arif ikut sangat tu nak mari tolong? Tak ada. Arif seorang je lah. Orang lain memang nak lepas diri je. Yelok lah kita seorang. Arif sekarang boleh nilai di orangnya Arif tu gana. Arif tengok muka cikgu dah lah. Situ boleh tengok dah gana. Betapa kecewanya cikgu dengan perangai Arif. Tapi tu orang lain. Dah agak-agak mak ngayuh Arif pula. Rasa gana. Lagi lah kecewa.